fizikal. Dan untuk tempoh 3 ke 4 tahun ini kita telah berjaya menunjukkan bahawa itu dapat dilaksanakan dengan syarat ada tekad politik yang kuat, tata kelola pengurusan yang baik, dan jika ini dapat dilaksanakan dan dilakukan, maka penjimatan daripada itu dapat disalurkan semula kepada rakyat. Justru hasil usaha pendekatan kerajaan selama 3 tahun diterjemah ke dalam belanjawan madani yang keempat, yang mana kita dapat lihat banyak faedah dan juga manfaat, dan juga pelbagai bentuk insentif termasuk pengecualian cukai diberikan kepada rakyat Malaysia tanpa mengira latar sosio atau taraf sosio-ekonomi. Jadi hal-hal yang begini adalah sepatutnya satu hal yang perlu diraihkan oleh semua. Adakah belanjawan ini belanjawan yang sempurna? Tidak, tetapi setidak-tidaknya kita dapat lihat ada pendekatan ekonomi ataupun inisiatif yang baru. Umpamanya buat golongan muda sudah tentu pengumuman yang maklumat ini tentang pendidikan percuma bagi kelompok yang kurang berkemampuan dan juga pertengahan. Itu memberi banyak perlegaan. Meskipun ada sebahagian yang menyindir kita, kononnya dulu kita bercakap tentang soal pendidikan percuma. Ya, hari ini kita buktikan ia boleh dilakukan, tetapi harus bergantung kepada keupayaan kewangan semasa oleh kerajaan.